Okey, meredah semua lorong pada kali ini kita akan bawa satu isu yang mungkin ramai orang tak tahu dan juga mungkin juga tidak ramai yang membaca bahawasanya dalam seminggu dua minggu lepas satu hari bulan 1 Jun, kan? 1 Jun, 1 1 Jun telah berlaku suatu operasi yang dinamakan operasi sarang labah-labah atau di dalam bahasa Inggerisnya Spiderweb Operation. Operasi sarang labah-labah ni adalah operasi yang dijalankan oleh Ukraine ke atas Rusia. Jadi kita nak tahu sedikit sebanyak, at least kurang-kurangnya kita tahulah ke mana perginya, sebab kita dah bincang tentang perang Ukraine-Rusia, dan operasi sarang labah-labah ataupun Spiderweb Operation ni dia adalah satu operation yang mungkin akan menentukan juga sejauh mana perang ni akan berhenti ataupun terus semakin memanjang. Silakan Syam. Okey, begini. Spiderweb Operation ini berlaku pada 1 Jun. Ya. Apa yang berlaku ialah kapal terbang, drone. 100 lebih drone. Drone ini telah diseludupkan ke dalam wilayah Rusia. Bagaimana dia seludupkan ialah dimasukkan ke dalam lori dan dihantar. Lori-lori ini bersambung dengan teknologi GPS ini masuk ke seluruh kawasan wilayah Rusia, dan kemudian apabila masa yang ditentukan, lori ini akan terbuka, van ini akan terbuka, drone itu akan pergi dan akan mengebom tempat-tempat yang telah menjadi sasaran. Salah satu sasaran ini ialah apa yang menjadi ini ialah sasaran di mana kapal-kapal terbang yang membawa bom nuklear Rusia ini diserang. Tidak ada bom nuklear. Peluru pandu. Tak, nuclear bomb. Okay. Nuclear bomb, bukan peluru, nuclear bomb. This is the aircraft that carry nuclear bomb. So tapi nuclear bomb itu tidak ada. Kenapa kapal terbang ini tidak dimasukkan dalam hangar? Ini adalah perjanjian. There is an agreement, an international agreement. All the planes that carry nuclear bomb must be put outside, not the hangar. Tak boleh disuruhkan supaya dapat dilihat satelit. Kalau dia bergerak, tahu bahawa ke mana. Jadi inilah yang telah diserang oleh Ukraine. Apa yang menarik ialah mengikut Zelensky sendiri, Presiden Ukraine, operasi ini telah dirancang 18 bulan dahulu. 18 dahulu siapa Presiden Amerika? Biden. Siapa Perdana Menteri United Kingdom? Sunak. Jadi artinya perancangan ini telah. Jadi apabila Trump sendiri ditanya oleh media, Trump kata, I don't know about this operation. Tapi tidak mungkin CIA tidak tahu. Tapi sekarang ini cerita-ceritalah timbul. Walaupun media tidak menimbulkan banyak, tapi perbincangan di kalangan intel menyatakan bahawa ini adalah perancangan yang dilakukan kerjasama terutama oleh MI6, intelijen daripada Britain yang telah merancangkan ini. Ini satu perancangan yang hebat kerana kapal terbang ini, drone ini sempat menyerang sampai ke Siberia. Artinya jauh sekali tak masuknya. Jadi inilah. Jadi kerana ini dan ini Trump telah berkata, dia telah berbincang dengan telefon dan kata Putin akan balaslah. Tak tahu apa balasan Putin lah. Tapi yang menjadi persoalan sekarang ini lah, kenapa tidakkah diketahui bahawa yang dilanggar, yang dibom oleh drone ini ialah aircraft yang membawa pesawat yang membawa bom nuklear. Ini yang membahayakan tau. Jadi bayangkan jika ketika itu orang-orang situ menganggap bahawa dia dah serang, boleh jadi meledak bom nuklear. Okey, mungkin aku tambah sikit lah. Ini hasil daripada pembacaan Syam. Yang menariknya, serangan itu macam kau cakap tadi lah, maknanya 18 bulan yang lalu. Maknanya dah dirancang. Ada suatu rancangan yang cukup teliti. Dan bagaimana dia masuk ke dalam wilayah Ukraine tu, Rusia. Dalam Rusia, daripada Ukraine ke Rusia tu, dia salah satu daripadanya dia
part drone. Ya betul. Part drone. Drone yang part tu, kemudian dia assemble. Dia assemble dekat tempat tu, dan kemudian selepas di assemble tu, macam kau cakap tadi, dia boleh buka dan kemudian dia akan terbang dan target sasaran dia lah. Okey. Soalannya dalam konteks yang macam ni, apa kesannya di dalam konteks Hisham, di dalam konteks perang konvensional sekarang ni? Apabila adanya drone ni bukan saja yang melalui GPS, tetapi juga AI. Ya, betul. Kan? AI maknanya dia self maneuver lah. Betul. Dia boleh sendiri apa semua dengan hanya kawalan yang minimum. Maknanya ini akan menukar perubahan cara kita berperang di masa hadapan. Betul. Sekarang ini strategi peperangan telah jauh berubah. Jauh betul berubah, dan sebenarnya dua tempat ini sekarang ni menjadi ladang, jadi pentas untuk percubaan teknologi baru. Itu Ukraine dan Gaza ini digunakan sebagai percubaan, kerana itu perang ini terus. Jadi sekarang ini teknologi memang betul, teknologi ini GPS, teknologi AI. Mereka tak. Jadi ini membawa mara bahaya yang mahal sangat, kerana tidak ada lagi manusia yang akan memikirkan, membuat decision tak. Sama ada keputusan ini akan diambil oleh AI. Okey, contohnya ya. Kerana itu apa yang saya panggilkan dalam dunia ini 1945 ni ada doomsday clock. Jam kiamat ini yang menggariskan berapa dekat kita hendak ke ledakan bom nuklear, perang nuklear. Jadi jamnya 12 malam. Sekarang ini kita hanya tinggal 89 second tau. Dah ke tengah malam. Jadi makin lama makin dekat kita ini. Ada 3 perkara yang sedang berlaku sekarang. Satu, malapetaka cuaca, climate change. Satu lagi, teknologi baru ini. Satu lagi, ketidakupayaan politikus menyelesaikan masalah ini. 3 perkara ini akan menjurus kepada keadaan kucak-kacir, dan ini menjurus kepada meledaknya bom nuklear. Ini aku bukannya tu. Aku sendiri rasa takut apabila membaca ini, apabila aku membaca tentang spider web ini, operasi spider web ini boleh berlaku sekarang, dan dalam masa yang sama Presiden Amerika Syarikat sendiri tidak tahu. Kalau Presiden Amerika Syarikat tidak tahu, siapa tahu? Jadi gertinya CIA, gertinya Mossad, gertinya MI6, gertinya gulungan-gulungan intel ini merancang tanpa pengetahuan the politician. Ini yang berlaku sekarang. Jadi kalau Trump kata tak tahu, gertinya Sunak pun tak tahu, Trump pun tak tahu. Jadi siapa? Jadi ini Mossad, MI6 dengan tu CIA merancang. Jadi they are independent now. Mereka ini lah. Jadi apa akan jadi keadaan ini tahu jika tidak ada lagi political master to guide the situation. Tapi aku rasa selain daripada intelligence agensi-agensi perisikan ni juga pastinya dia berkolaborasi dengan industrial military complex. Betul. Cukong senjata ni adalah terlibat sama. Betul. Mereka memang betul. Jadi kerana itu aku rasa pentas perang Ukraine ini seperti kata sekarang ini dijadikan makmal. Is a place where they are doing experiment, melakukan pembedahan, melakukan percubaan, membuat senjata-senjata baru. Jadi GPS-nya ke, AI-nya ke, drone-nya ke, semuanya dicuba, digarang. Dan ini perang. Jadi dalam masa yang agak lama, pada hemat aku, sekarang ini sebenarnya ada 3 perang sedang berlaku. Perang Ukraine, Gaza, dan salah satu lagi di Sudan lah. Perang sedang saudara. Perang sayang sekali, perang saudara Sudan ni walaupun matinya lebih ramai tau. Genocide juga tau. Mati, tapi kerana tidak diambil pot, media-media tidak ambil pot. Jadi itu yang berlaku sekarang. Jadi 3 perang ini terus menerus berlaku, dan ini mengembalikan kita kepada rentak riak-riak Perang Dunia Ketiga tau. Malah ada orang dah berkata, pemerhati-pemerhati, sebenarnya the Third World War has already started. This is just the continuation. Aku tak tahulah. Tapi dulu dia orang katakan sebelum Perang Dunia Kedua ni ada berlaku, ada Yugoslav kena langgar lah, Poland kena langgar. Jadi ini. Jadi sekarang ini berlaku. Jadi walaupun Trump ini mengatakan I am a peace president, I want to stop the Ukraine war, the first thing. Sampai sekarang tak berlaku. Dan malah hari ini 10 bulan kan? Aku terperanjat apabila melihat bahawa Amerika membuat keputusan menolak
dasar untuk mengadakan two-state solution. Artinya tidak ada lagi. Tidak diterima pakai lagi. Artinya negara yang dipanggil Palestin tidak perlu diwujudkan lagi. Jadi ini akan membawa perkembangan baru. Ini dasar Amerika yang baru pula. Jadi dan kita dah tahu dah dulu ketika Trump jadi presiden pertama, dia telah mengalihkan ibu kota Israel daripada Tel Aviv ke Jerusalem. Dan sekarang ini dia telah memanggil West Bank tebing barat itu telah dipanggil Judea dan Samaria. Ini nama klasik, klasik daripada biblical, the name of biblical name. Jadi dah kembali situ. Jadi ketika ini ada satu ketika dulu dalam 88 89 digunakan juga. Ini adalah pengubahan nama ini memberi makna lah. Ini samalah kita mengubah makna bangsa South tu, sama makna. Ya. Aku nak bawa balik kepada Operation Spiderweb tu lah. Okey, daripada pembacaan aku, dia ada satu konsep tu dipanggil satu conventional war lah. Kemudian satu lagi asymmetrical war. Ya, selari. Dia asymmetrical tu dia symmetrical selari. Asymmetrical ni maknanya bertentangan. Apa yang dimaksudkan dengan asymmetrical war ni adalah perang yang tidak seimbang. Cara yang dilakukan oleh Ukraine tu dengan hanya menggunakan drone dengan minimum kawalan daripada orang maknanya dia tidak memerlukan tenaga manusia tentera untuk masuk dan menguasai. Dia hanya menggunakan drone dan juga menyerang kawasan-kawasan yang strategik, menunjukkan bahawasanya negara-negara yang lemah itu yang dipanggil asymmetrical tu. Ukraine dalam konteks ni adalah negara yang lemah manakala Rusia yang kuat. Tetapi pada masa yang sama, dengan taktik perang yang sebegitu rupa, Syam, negara yang lemah pun boleh memberikan damage dan juga kerosakan yang cukup besar. Kalau tak silap aku, operation tu 70 bilion ke? 20 bilion US dollar. Dengan kerugian yang dialami oleh Rusia hampir 20 bilion dolar, 20 bilion US dollar. Kerana ini kapal terbang habis hancur. 10, 15, 20 kapal terbang ini habis dah. Dan ini. Dan modal dia itu yang kita panggil asymmetrical tu, sebab modal drone ni hanya 3,000. Tetapi berjaya menghancurkan 20 bilion USD. Jadi ini keadaan baru ini this is the new war lah. Jadi kalau dulu perang Vietnam misalnya, perang Vietnam itu guerrilla taktik lah. Kalau Mao Zedong itu encircling the city countryside, daripada desa mengepung kota, itu klasik lah, guerrilla warfare. Vietnam tu daripada kampung-kampung tu datang ke Hanoi, datang ke Saigon. Jadi gitu lah. Jadi sekarang ini a new way lah, bahawanya dengan drone, dengan GPS, dengan ni AI, jadi ini baru. Jadi kerana itulah seperti aku katakan tadi, mereka sekarang ini sedang melakukan makmal, pembedahan dan digunakan. Semua ini bereksperimen sekarang ni. Semuanya melakukan eksperimen. Dan mereka akan mengeluarkan apa yang dikatakan senjata-senjata baru. Dan drone ini the drone warfare ini is really the new warfare lah. It's a new warfare plus macam kata AI. Adakah ia akan menghentikan perang Rusia dan Ukraine? Tidak. Aku rasa pada hemat aku, walaupun daripada hati kecil Trump ini dia nak jadi presiden damai, I want to be a peace president, mungkin dia akan dapat hadiah Nobel seperti juga dimenangi oleh Obama. Tapi rasanya terlalu susah. Kerana apa? Dua perkara ini terlalu bertingkah. Satu perkara inilah Rusia tidak mahu Ukraine menjadi ahli NATO. Itu satu perkara. That is the red line. Jangan lintas tu. Nombor 2, 4 wilayah ini, Donbas ini dan juga Crimea yang telah diambil harus dipulangkan kembali. Rusia tidak akan memulangkan tempat ini, dan dalam masa yang sama juga Ukraine tidak akan mahu bertolak ansur, dia masih mahu menjadi ahli NATO. Jadi tidak ada titik pertemuan dalam perkara ini. Aku tak tahu, macam dah dalam buntu dalam perkara itu. Okey, kenapa sebab salah satu daripada tuntutan Rusia tu adalah ada 4 kawasan wilayah yang sempadan yang actually sebenarnya adalah wilayah yang bercakap bahasa Rusia. Ethnic Russian. Dia Russian. Tetapi berada di wilayah Ukraine. Jadi tuntutan daripada Rusia adalah
pulangkan kembalilah kawasan-kawasan jangan tu. lupa tau. Mereka semua ini kawasan 4 ni, Donbas ni, mereka semua telah bermesyuarat, bermeeting dan mengadakan referendum. Mereka semua telah bersetuju untuk menjadi sebahagian dari wilayah Rusia. Seperti juga Crimea ni tak ada. They have already taken a referendum, the population there. Mereka ni ethnic Rusia. Macam 4 wilayah di Selatan Siam. Mereka Melayu, mereka buat referendum, mereka nak merdeka. Misalnya lah. Jadi apa salahnya untuk Ukraine memandangkan begitulah keadaannya, Syam, untuk menerima tuntutan daripada Rusia ni? Itu yang aku tak faham. Kalau dia betul-betul serius untuk menamatkan peperangan tu dalam keadaan dia kalah tau sekarang kita kembali balik. Benda ni berlaku special operation Putin ni bulan 2. Bulan 3 ada perjanjian. Ingat tak? Telah perjanjian di Istanbul. Ni Erdogan di Turki ini memainkan peranan yang penting, memanggil Rusia dan Ukraine datang berbincang. Malah telah di-draft. Perjanjian itu semua telah di-draft hanya untuk diperincikan dan ditandatangani oleh Zelensky dan oleh Putin. Apa yang berlaku ialah ketika itu Boris Johnson datang, batalkan. Kerana inilah projek ini memang projek untuk jadikan Ukraine ni batu loncatan ni adalah projek Eropah. Kerana itu Eropah sekarang. Jadi pada hemat aku tidak akan ada jalan penyelesaian. Perang ini akan berterusan dan besar kemungkinan perang ini akan membawa pecahnya Perang Dunia Ketiga. Ataupun bukankah Perang Dunia Ketiga sebenarnya sedang berlangsung, tetapi dia dalam skala yang kecil-kecil dan juga dengan cara bukan seperti mana perang dahulu kala melalui conventional war, tetapi asymmetrical war. Okey, yang macam mana? Kalau asymmetrical war ni okeylah, tapi yang paling menakutkan ialah apabila tertekannya butang nuclear bomb. Menakutkan, tapi operasi Spiderweb ini telah menunjukkan berkemungkinan there is a possibility that in case of anything happen, a mistake happen, they might trigger a nuclear war. Tapi bukankah juga dengan adanya cara perang yang baru ni yang dipelopori pada 1 Jun menerusi operasi sarang labah-labah Spiderweb ni, dia juga akan memberikan kelebihan kepada non-state actor. Maknanya ada pemain yang bukan negara. Betul. Kan? Kumpulan-kumpulan, grup-grup kan. Sebab murah. Tetapi pada masa yang sama boleh melancarkan suatu serangan yang cukup berkesan dan merosakkan musuh. Jadi itu pun satu perkara juga, Syam. Dia bukan sahaja perang antara negara, tetapi juga keterlibatan non-state actor. Maknanya pemain bukan negara. Betul. Ini satu perkembangan baru. Kalau dulu ini gerila-gerila, kalau dulu liberation movement, sekarang ini laku yang benar. Dan teknologi kita beralih, cara berperang pun beralih. Tapi yang paling aku takuti masih lagi tersilap tekan butang nuklear. Aku harap dalam masa terdekat ni, tapi daripada apa yang aku perhatikan, apa yang aku baca, masih kelihatan amat jauh jalan perdamaian antara Ukraine, antara Gaza, antara Sudan. Jadi kita dalam masa tahun ni lah, 2025 ni, rasa aku harap pandangan aku ni salah, dan salah silap besar, bahawa tidak ada jalan penyelesaian. Okey, sampai di sini sajalah kita meredah semua lorong dengan membedah Operation Spiderweb. Jadi kepada siapa-siapa yang nak tahu dengan lebih Spiderweb tu, boleh tanya AI juga dan juga boleh tanya lebay Google seperti mana yang sering kau cakap lah. Okey, tanya lebay Google, tanya pakcik AI tahu apa dia Operation Spiderweb, dan jangan terperanjat kerana ia mengarah kepada perang nuklear. Terima kasih. Okey, terima kasih. Jumpa di lain episod.